Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Macam biasa video ni dirakam untuk malam, tak tahu waktu lain. Jadi dalam video ni saya nak terangkan berkaitan satu topik dalam acid base equilibrium juga, iaitu fractions of polyprotic acids. Okay? Alright, jadi jom kita teruskan. Alright, jadi bila kita mention polyprotic acid, apa maksud polyprotic ialah acid yang mengandungi lebih daripada 1 H+. Jadi contohnya lebih 1 H+. Contohnya dia ada bila mengayon tu dia menghasilkan 2 atau 3 H+. Contohnya H2CO3, H2SO4, H3PO4. Ini semua ialah polyprotic acid. H2CO4 dia diprotic, H2SO4 dia diprotic juga sebab dia mengayon membentuk 2 H+, sementara H3PO4 dia adalah acid triprotic yang mengayon membentukkan 3 ion H+. Alright, faham tak? Alright. Jadi untuk polyprotic acid, untuk tahu fraction polyprotic acid, ni first kita tahu konsep maksud fraction ni. Alright. Jadi saya bagi satu contoh polyprotic acid yang simple lah, itu H2CO3. H2CO3 ni nama lain acid karbonik. Faham ya? Alright, kita nak try selesaikan ini dulu. Jadi untuk H2CO3 acid karbonik, first kali kita kena tahu bila dia masuk dalam solution, H2CO3 ni bila dia ada dalam air, bila kita masukkan H2CO3 dalam air, apakah spesies-spesies yang akan hasil? Sebab kita tahu acid akan mengayon apabila dalam air. Itu konsep asas yang kita tahu sejak sekolah lagi. Jadi kita tahu H2CO3 dalam keadaan aqueous. Jadi korang tahulah apa spesies yang hasil. First kali kita tahu bahawa kalau acid polyprotic ni, dia tak akan lepaskan hidrogen ni semua sekaligus. Dia akan lepaskan satu persatu. Jadi H2CO3 tambah dalam keadaan aqueous, dia akan membentukkan HCO3 minus aqueous campur H3O+. Jadi spesies pertama kita H2O3, lepas tu dia akan hasilkan HCO3 minus in the process. HCO3 minus ni dia amphoteric. So dia boleh dia pun ada H+ lagi. Jadi dia boleh mengayon sekali lagi dalam air membentukkan CO3 minus dengan H2O. Abaikanlah aku tak aqueous aku malas nak tengok balik. Jadi untuk yang fraction ni kita kena tahu apa fraction yang datang daripada acid tersebut. Yang mana yakni kita tengok acid karbonik ni. Kita tengok ada H2CO3, HCO3 minus dengan CO3 2 minus. Ni sama je lah, tak ada beza apa pun. H2O ni kita tak ambil tahu lah sebab memang itu tak ambil kisah lah. Yang kita ambil kisah ni adalah spesies yang datang daripada H2CO3 tersebut. Faham Alright. Jadi untuk total concentration of the species ialah kita kena ambil kira semua spesies yang ada daripada acid karbonik tu. H2CO3 campur HCO3 minus campur CO3 2 minus. Jadi dalam satu masa, satu solution tu akan ada H2CO3, HCO3 minus dengan CO3 2 minus. Sebab apa? Sebab yalah, katakanlah saya bagi penerangan yang saya tak tahu kau faham ke tak. H2CO3 ni bila mengayon dalam air, dia akan hasilkan HCO3 minus. HCO3 minus sebab di equilibrium, dia akan ada dia akan, walaupun dia banyak hasilkan HCO3 minus, ada sikit yang akan patah balik bentuk H2CO3. Faham tak? Jadi HCO3 minus ada, H2CO3 pun ada. Kemudian HCO3 yang terbentuk ni pula, ada setengahnya akan bertambah, akan tambah lagi H2O dan akan bentuk CO3 2 minus karbonat. Alright. Ada setengah yang kekal dalam bentuk HCO3 sebab dia patah, CO3 tu akan patah balik dalam bentuk HCO3 minus. So that's why dalam polyprotic acid, semua pecahan acid ni akan ada.
Alright. Cuma beza dia banyak atau sikit je. Banyak atau sikit itu dia bergantung pada pH. Okay. pH dia akan mempengaruhi mana yang banyak hasil, mana yang sikit hasil. Okay. Faham tak? Jadi ini konsep yang asas lah untuk polyprotic acid. Kita dah tahu ini merujuk pada total concentration. Okey, sekarang ni macam mana kita tahu berapakah pecahan H2CO3, HCO3- dan CO32- yang wujud dalam solution tersebut. Okey. Jadi kita diungkapkan dengan alpha. Okey, alpha not. Alpha not, okey, kita akan mula dengan not bukan satu, bukan dua, not. Okey. Alpha not merujuk pada pecahan H2CO3 over CT. Kini dia merujuk pada concentration H2CO3 per semua concentration semua spesies yang ada. Okey, alpha 1 pula merujuk pada apa? HCO3- over CT. Dia merujuk pada berapakah concentration alpha HCO3- yang ada. Okey, dan alpha 2 ialah CO3 2-. Okey, ingat dia akan start kosong daripada solusi daripada yang daripada full form. Full form ni maksudnya yang dia tak mengayun lah. Kemudian satu tu merujuk pada lepas dah mengayun sekali, ialah lepas kita dissociation pertama. Dissociation pertama maksudnya macam ini reaction pertama lah kan. Dia lepaskan satu H plus. Jadi ini fraction pertama lah. Lepas tu fraction kedua ni ialah CO3 2- yang terhasil over CT. Okey, faham tak? Jadi inilah tanda-tanda yang kita letakkan. Okey. Then kita tahu kalau fraction, kalau namanya fraction, total alpha 0, alpha 1 plus alpha 2 akan sama dengan 1. Maknanya tambahan semua ialah 1. Okey, faham tak? Jadi ini antara benda basic yang korang kena tahu untuk fraction of polyprotic acid. Okey, next kita tahu macam mana nak derive untuk membentukkan equation yang panjang berjilur macam ni. Kita akan tengok sekejap macam mana hasilkan. Kita dah tahu lah, okay, fraction ini merujuk pada ini, fraction merujuk pada apa. So kita sekarang ni boleh derivekan equation panjang tersebut. Okay, first kali kita tengok KA1. Macam mana nak derive? Kita akan ungkapkan bentuk KA. Jadi ni saya dah gariskan KA1 untuk dissociation pertama, iaitu H2CO3 campur H2O membentukkan sekian-sekian, dengan K2 iaitu CO3 2- dengan ini merujuk kepada ini campur ini. Ni sebenarnya acid lah, saya terlupa nak tambah H2O plus lah. Okay, jadi kita akan ungkapkan untuk Ka1, Ka2 macam ni. Dan sebab kita nak cari untuk first untuk alpha not. Alpha not ni kita akan ungkapkan dalam bentuk H2CO3. Okay, jadi kita nak, tujuan kita nak biarkan H2CO3 dalam sini supaya boleh gantikan, supaya CT ni boleh gantikan ini dengan ini. Faham tak? Alright? Bagi H2CO3 dia tinggal. Okay? Jadi kita ungkapkan Ka1, Ka2 dalam ungkapkan dalam bentuk HCO3 dengan CO3 2-. Kita nak buang semua tu. Okay? Jadi bila kita dapat semua ni, okay, kita boleh masukkan terus dalam kita punya ini dengan ini, masukkan dalam kita punya apa nama kita punya ungkapan lah. Okay, CO3 tambah Ka1 H2CO3 over H3O plus. Okay, lepas tu tambah lagi Ka2 HCO3 minus over H3O plus. Okay, faham tak? Okay, alright, kalau tengok kat sini, memang sini tak ada H2CO3, tapi kita nak ganti ke semua H2CO3 supaya senang nak masukkan dalam ungkapan yang atas ni. Okey, macam mana? Okey, ya, kita tahu, nampak tak yang ni H2CO3 kan? Kita gantikan yang ini masuk ke dalam sini. Okey. Okey, kita masukkan je. Okey, kita buat tepat. Jadi ni akan tadi tambah Ka1 Ka2 H2CO3 over H3O3 H3O plus kuasa 2. Okay, ini kita punya ungkapan lah. Okay, jadi sekarang ni kita tinggal nak masukkan ke dalam ungkapan yang alpha not ni. Alpha not sama dengan H2CO3 over CT. Okay, jadi kita boleh cuba kita ungkapkan ni dalam bentuk pecahan dululah.
Alright. Jadi H2CO3 ni saya buat semua per saya try ungkapkan semua per kuasa 2 lah supaya senang. Okey. Okey. Ini ialah ungkapan yang saya dah hasilkan sebab yang ini sebenarnya sama je dengan atas ni, tapi ni saya tukar dalam bentuk pecahan supaya senang nak saya perkan semua dengan H3O plus kuasa 2 supaya senang untuk kita nak ungkapkan. Jadi kita tahu kalau bentuk macam ni, yang bawah-bawah ni akan pergi ke atas. Jadi dia akan hasilkan macam ni lah. H2CO3. Kita boleh faktor keluar H2CO3 ni akan bentuk H3O3 H3O plus tambah Ka1 H3O plus campur Ka1 Ka2. Alright, per H2CO3 lah. Ni untuk alpha naught lah seperti tadi. Okay. Jadi kita boleh cancelkan oh saya lupa ni ada H3O plus kat sini kuasa 2. Okay. Jadi kita boleh cancelkan H2CO3 dan seterusnya akan terbentuklah kini ungkapan iaitu H, saya malas nak sanya jawapan dia, H3O2 plus per H3O2 kuasa 2 tambah Ka1 H3O plus tambah Ka1 Ka2. Okay, ini ungkapan kita. Nampak sama tak? Nampaklah sama. Sini ini nak ungkapan untuk alpha naught. Alright, faham tak? Okay, seterusnya yang ni saya tunjuk untuk kira alpha 1 pula. Iaitu alpha 1 kita tahu sama dengan HCO3 minus over CT. Okay, untuk derive yang ni pula cara dia korang tahu kan, okay, berbanding pada equation asal CT sama dengan H2CO3 campur HCO3 minus campur CO3 2 minus. Okay, jadi kan kita dah ada maklumat Ka1 dan Ka2. Jadi since kita nak tahu, kita dalam soalan tu dia nak HCO3 minus, kita kena cancelkan berkaitan HCO3 dengan H2CO3 dengan CO3 2 minus. Okay, ni saya terangkan overview lah sebab saya dah buat tadi. Jadi kita kena daripada Ka1, kita tahu perkara rumus kita adalah H2CO3. Okay, jadi kita daripada ungkapan ni kita boleh tahu, okay, saya kena cari perkara rumus H2CO3 supaya saya boleh cancelkan yang supaya kita ada HCO3 minus je. Okay, faham tak? Okay, lepas kita cari perkara rumus yang ini untuk yang Ka2 pula. Okay, kita nak cari perkara rumus dia CO3 2 minus. Okay, sebab apa? Bila kita masukkan kat sini, kita boleh cancelkan HCO3 minus tadi. Kita boleh ada HCO3 minus je kat sini. Faham tak? Okay. Jadi pendek kata, untuk tips umum kaitan derivation, saya rasa saya tak nak tutup alpha 2 sebab saya malas. Dan korang tak tengok video ni kot. Okay, jadi untuk tadi korang kena tengok apa spesies yang korang nak cari tu. Itu alpha 1. Alpha 1 kita tengok sama dengan HCO3 minus over CT. Okay, jadi kita tahu spesies lainnya ialah yang kita kena ungkap, yang kita nak batalkan, kita nak buat ungkapan ni lah. Jadi HCO3 over HCO3 minus, that's why kita H2O3 kat depan, CO3 2 minus kat depan. Macam yang tadi tu. Okay, kita nak cari untuk H2CO3 punya pecahan. Jadi untuk yang ni kita kena ungkapkan dalam bentuk HCO3 minus dengan CO3 2 minus. Okay, supaya kita boleh nak dapat H2O3 je. Okay, faham tak? Alright. Jadi kita masukkan, jadi kita lepas kita jumpa ni, kita masukkan nilai HCO3 minus H2O3 dengan CO3 2 minus yang kita jumpa tadi. Lepas tu yang ni saya samakan pecahan dia supaya senang kita nak cancel bila masukkan dalam equation alpha 1 ni. Okay, ni korang boleh baca sendiri kot. Dan seterusnya, ini adalah penyelesaian saya untuk dapatkan alpha 1. HCO3 minus over CT. Tapi ni saya buat untuk memudahkan lah. Jadi ini boleh kita cancel dan dapatlah kita punya jawapan. Alright. Okay, untuk CO3 2 minus, cara dia akan sama. Kita kena, untuk CO3 2 minus, saya tak nak terang lah. Sebab saya rasa sorry sama je. Okay, saya bagi panduan lah. Saya boleh fikir sendiri. Takkan semua saya nak swap kan. Tapi kalau ada permintaan tu, saya akan cubalah buat. Okay.
Okey, korang daripada KA dengan KA punya ungkapan yang panjang ni. Okey. KA2 punya ungkapan. Okey, ini korang kena cari ungkapan KA1 dalam H2CO3. Okey, supaya korang boleh gantikan berbagi H2CO3 pakai perkara rumus dan masukkan apa yang kita dapat dalam sini. Okey, untuk yang KA2 pula, kita nak cari untuk HCO, jadi kita nak cari HCO3 minus. Okey, jadi kita gantikan ini sebagai perkara rumus, masukkan dalam sini. Faham tak? CO3 tu minus tu kita biarlah sebab kita nak masukkan dalam equation alpha 2 sama dengan CO3 tu minus over CT. Okey, faham tak? Total concentration kita. Alright, jadi ini panduan umum lah berkaitan dengan cara nak jawab. Faham Okay, tapi kalau mungkin tanya, okay, KA1 ni, KA1 ni dia tak ada CO3 tu minus. Dia ada HCO3 minus. Okay. Okay, cara dia macam saya terang untuk H2CO3 jadilah. Kita kan dah jadi ini sebagai perkara rumus, HCO3 minus. Jadi apa yang kita dapat ini sebagai perkara rumus, macam adalah ungkapan panjang tu, kita masukkan dia ke dalam ini. Lepas kita dapat H2CO3 sebagai perkara rumus lah. Jadi kita dapatlah ungkapan yang lengkap. Alright, tapi saya tak duduk sini lah. Jadi lepas derivation, ini saya nak tunjuk cara umum lah atau cara trik yang saya rasa penting untuk korang tahu untuk nak tentukan alpha 0, alpha 1, alpha 2. Maknanya kadang-kadang soalan kadang-kadang objektif, soalan objektif lah dia bagi. Okay, disuruh korang ungkapkan alpha 0 tu apa ungkapan dia, alpha 1 apa ungkapan dia, dengan alpha 2 apa ungkapan dia. Ni sebenarnya alpha 2 lah, ni silap kat sini. Okay, maksudnya saya terang Okay, jadi ni saya lukis balik lah. Okay, kalau korang lihat kat sini, ada clue dia lah. Sekejap saya berikan balik phone. Okay, alright. Jadi, korang tengok sini, bawah dia akan sentiasa sama untuk alpha 0, alpha 1, alpha 2. Bawah ni akan sentiasa sama. Okay, tapi yang bezakannya ialah bahagian atas. Okay, korang tengok sini, bentuk dia hampir special. HCO plus kuasa 2. Lepas tu kat sini pula, satu HCO plus digantikan dengan KA. Lepas tu kat sini pula, bawah dia ialah KA1, KA2. Alright, faham tak? Nampak kan? Okay, korang nampak ada trend, korang tengok yang atas ni. Okay, korang tengok dekat sini, clue dia, saya rasa ni clue yang paling bagus lah. Berapa banyak H3O plus punya kuasa kat sini, merujuk pada berapakah bilangan H2 yang ada dekat compound kita. Nampak tak? Okay, sebab lepas sebab korang tengok sini, H3O plus kuasa 2, jadi spesies kita ada 2H. Jadi, ini merujuk pada alpha 0 H2CO3. Faham tak? Okay, kat sini pula, satu H2O plus dah ganti dengan KA1 lah. Dia dah ganti dengan KA1. Lepas tu, untuk H2O plus, kuasa 1. Jadi, 1 je tinggal. Jadi, ini merujuk pada satu proton sahaja dalam sini. Jadi, kalau kita tengok dekat H, dia merujuk pada pecahan HCO3 minus. Satu H proton sahaja yang wujud dalam H2O plus ni. Okay. Yang alpha 2 pula, kita tengok tak ada apa-apa H2O plus kat sini. Jadi kita tengok, okay, ini yang merujuk kepada pecahan alpha 2. Iaitu, dia tak ada H plus. Faham tak? Okay. Ini untuk yang pentanda atas ni lah. Lepas tu kalau korang tengok kat sini, untuk total bawah ni, korang akan tengok trend dia lah. Okay, first dia akan mulakan dengan, saya akan, mungkin soalan ni bukan akan, korang akan tahu trend bawah ni punya pattern. Okay, first HCO plus kuasa 2. Lepas tu tambah KA1 HCO plus. Okay, kiranya satu HCO plus ini kita dah buang, kita ganti dengan KA1. Okay, lepas tu untuk yang next term, kita dah buang dari satu HCO plus, kita ganti dengan KA1, kita ganti dengan KA2 pula. Faham tak? Okay, jadi dia mula dengan kuasa tinggi. Lepas kuasa tinggi itu, dia pergi pada kuasa rendah, itu kuasa 1. Sementara yang lagi satu HCO plus tu gantikan dengan KA. Okay. Untuk next term pula, kita buang HCO plus, ganti dengan KA lain. Faham tak? Nampak kan pattern dia? Pattern yang sama kita tengok untuk
alpha 1 dengan alpha 2 sebab pembawah dia sama. Alright? Nak faham kan? Okey. Ini pula untuk polyprotein acid triprotate. Tapi saya tak terangkan video ni lah sebab akan makan masa. Korang tengok ini dia punya dissociation dengan ini punya fraction. Jadi macam saya tadi sama je dia punya konsep. Alpha not merujuk pada paling tinggi, dia undissociated. Sementara kalau dilepas satu H+, dia akan hasilkan H2PO4 minus. Pakai satu H+, dia akan untuk H3O4 minus. Dengan alpha 3 ni, alpha 3 sebenarnya, dia akan lepaskan jadi PO4 3 minus over CT. Okay, jadi ini ialah bentuk untuk triprotic acid. Dan CT dia samalah. Alright. Okay, lepas tu dia punya ni cara nak ungkapkan sesama je. Yang crucial kat sini alpha. Alright. Jadi korang tengok kat sini sama je. Membawa untuk alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha 3 semua sama. Okay, yang panjang berjela ni. Dan kita tengok bilangan bilangan proton kat sini, kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1. Itu merujuk pada berapakah spesies yang ada. Okay, contoh berapakah spesies yang, berapakah H+ yang ada dalam pecahan tersebut. Contohnya untuk alpha 0 kan. Alpha 0 dia merujuk pada H3PO4 over CT. Okay, jadi kita tahu bahawa untuk alpha 0, jadi kita tengok H3PO+ ni ada 3. Jadi ini mesti merujuk pada spesies H3PO4 over CT. Yang ni lah. Okay, sama juga dengan alpha 1. Alpha 1 kita tengok, kita buang satu H3O+, ganti dengan Ka. Ka1 lah. Okay, jadi 2 je tinggal. Jadi dia spesies ada 2. Dia akan, kita tahu bahawa spesies ni merujuk pada ada 2 proton dalam spesies tersebut. Jadi kita automatik tahu bahawa dia merujuk pada alpha 1 sama dengan H2PO4 minus over CT. Okay, sama juga kes dengan alpha 2 tadi. Yang ni satu je H3O+ yang ada. Jadi ini kita merujuk, okay, alpha 2 ni mesti ada satu sahaja H+. Jadi ada HPO4 minus. Okay, yang kita buang H3O+ 1 diganti dengan Ka2. Okay, jadi pendek kata bilangan term kat atas ni akan sama. Kat atas ni 3, so bawah ni pun 3. Tapi cuma satu diganti dengan Ka1, yang lagi 2 tu ialah H3O+. Ni sama juga, ada 3 term. Since kita buang satu lagi H3O+, kita ganti dengan Ka2. Okay, sama dengan alpha 3. Kita buang H3O+ ini, ganti dengan Ka3. Okay, dan since tak ada H3O+ ini, kita anggap okay, yang ni tak akan ada H3O+ langsung. So, kita merujuk pada PO4 minus. Okay, faham Alright, untuk yang berikutnya, untuk yang pembawah ni, dia sebenarnya sama je. H3O+ kuasa 3, kita buang satu H+, ganti dengan Ka1, H3O2+, kuasa 2. Okay, lepas tu kita buang satu H3O+, ganti dengan Ka2 dalam H3O+. Lepas tu kita buang satu H3O+, gantikan dengan Ka1, Ka2, Ka3. Okay, pembawah ni semua sama. Okay, jadi ini sekian saja untuk penerangan fraction of polyprotic acid. Harap membantu, walaupun saya rasa taklah membantu sangat. Tapi saya rasa yang kalau nak memudahkan untuk objektif, korang tahu bentuk, nak tahu alpha 0, alpha 1, alpha 2 pun dah cukup madai dah. Ni korang kena biasakan tengok lah untuk korang faham. Okay, itu je. Assalamualaikum.